Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ni kita try tengok market update hari ni. Cuba kita tengok untuk setup MACD strategi ni. MCE MEN. Okey, kalau kita tengok di time frame 4 hour, dia masih lagi merah kat sini. Dia kalau signal dia akan keluar pink lah. Kalau MACD punya strategi ni. Okey, tapi ni merah lagi. Kita tunggu sama ada dia boleh buat pink ataupun tidak lah. MCA MEN ni. Samcon masih lagi merah. MACD ni kita ambil yang mana dia punya line MACD dengan line line signal ni dia cantik lah. Dia lengkukan dia cantik dan dia berturut hijau merah ni. Apabila ada signal line pink, ada hijau line pink, ada hijau pink, dia ada signal lah. Dah ada signal tu kita bagi time frame M15 lah untuk kita tengok entry. Sekarang ni belum ada lagi signal sebab masih lagi hijau merah. Kita tengok hari ni macam mana. Okey, untuk re-entry by weekly, tengok Binastra. Kalau kita tengok weekly, okey, dia signal dia kat sini, re-entry. Cuma kita tengok di time frame H4. Ni ada momentum dia akan re-entry dia kat sini. Kalau masuk terus akan ada floating lah. Re-entry kat sini masuk. Kalau daily dia ada buat momentum tak? Saya tengok daily tak ada buat momentum, maknanya tak boleh pegang lama lah. Okay, ni mid BB entry sini, mungkin kita akan keluar kat sini lah, dari sini. Kalau tak keluar lagi, cut loss kat sini sebab dia dah buat arah kukuh sell dekat H4. Kita exit kat sini. Okay, kalau nak scalping, beza time frame lah. Sekarang ni kita lebih ada mood swing lah. Kena buat momentum sini, tunggu retrace, tu boleh take profit dalam area sini lah kot. Ni pun ada macam apa ni kan, macam echo ni, adakah ada jualan. Okay, kita tengok MNHLD pula. Weekly kita detect kat sini ada re-entry. Kita pergi 4 hour. 4 hour ni kena ada full structure of BBMA lah. Okay, dia ada arah kukuh kan. Dia ada extreme MHV, arah kukuh. Okay, mungkin kita boleh entry kat sini. Dan kita ride dia entry sini ataupun tunggu retrace. Tengok what untuk kita hold lama, tengok daily ada buat momentum. Daily tak ada buat momentum, jadi tak boleh hold lama lah. Kalau kita nak hold MA9 pun boleh. Kita tengok MA9 kan, tapi dia punya agak mendatar. Dia kalau cantik dia 45 darjah. Okay, Samaidin. Tengok weekly kita detect re-entry sini 4 hour sini. Ni ada momentum. Ni ada extreme MHV, arah kukuh buy. Maknanya full structure lah. Full structure dia extreme MHV, momentum. Lepas tu yang ni momentum buy lah di H4. Ni dah ada kita tunggu re-entry dan retrace mid BB. Okay, masuk sini lebih kurang sini lah TP. Sebab kalau daily pun tak ada yang buat momentum kan. Kita boleh hold lah sini, ambil take profit sini, entry, ambil profit sini, ataupun tapi sini dah kena cut loss sebab dia dah buat arah kukuh sell. Cut loss dulu. Kalau dia naik, masuk balik kat sini. Okay, itu dia entry by weekly. Kita try tengok apa yang main hari ni. My share hektar. Wah, ini MSC. Nampak tinggi Kalau kita tengok weekly, dia ada re-entry dekat sini. Dia buat momentum re-entry kita tandakan line ni pergi H4.
H4 tunggu dia buat momentum ni, kita tulis through entry, terus dia naik. Ataupun kalau tunggu retrace, tunggu retrace kat sini lah, retrace kat sini baru masuk. Selagi dia atas MA9 ni bro, hold. Ataupun cut loss dia kalau dia break arah kukuh sell H4. Tengok jadi dia nampak kuat ni, ada buat momentum lah. Dia ada buat momentum, maknanya boleh hold MACD ni. Dia kalau dia rasa buat momentum macam ni, dia boleh hold. Okey, tengok MCMEN ini dah sudah tadi kan. MCMEN ni ni memang counter yang cantik lah. Dia naik je. Ini tanda ni dah kawasan yang ada banyak volume lah. Ada banyak money flow kat sini. Banyak money flow. Tapi yang ni kalau kita nak buat scalping apa benda ni H4, kita pergi kat M15. Ada full structure dia. Nampak yang ni dah buat extreme, MHV, buat arah kukuh, atau ada momentum, atau kudu entry. Itu kalau nak scalping lah. Tapi ni H4 lah, itu lebih dari scalping lah. Okay, apa kita nak try lagi? Okay, MCEMEN. Okay, nampak buy share hektar ni weekly pun masih tak berapa cantik, tak berapa cun lah hektar ni. High volume. Tengok B auto kalau weekly masih lagi downtrend, masih lagi dalam sideways lah. 4 hour ada buat momentum, tengok dia ni, kuat ni momentum dia kuat. Okay, tapi kalau saya tak, mungkin tak masuk lagi lah, sebab dia masih lagi bawah M50, tak nampak weekly dia uptrend lagi, agak berisiko lah. Okay, Solar Best tengok pada weekly nampak re-entry kat sini kan, re-entry kat situ. Kita tengok H4. Dia ada buat sini dah extreme, MHV, arah kukuh, momentum, kita boleh masuk sini, momentum ataupun dia retrace. Tapi kat sini kita dah cut loss lah, sebab ada arah kukuh sell kat sini. Tak, belum ada kukuh sell lagi. Sini kita cut loss. Sini dia dah buat ada kukuh sell ni. Tapi kalau masuk sini, kita boleh je kalau nak TP kat sini. Tak perlu tunggu ni lah, arah kukuh sell ni, kita boleh TP kat sini. Okay, Binastra weekly, ni dia punya re-entry untuk weekly 4 hour. Tengok ada buat extreme, MHV, arah kukuh. Kita boleh ambil TP kat sini lah. Kat sini cut loss. Itu sebab kena ambil TP. Kalau dia dah apa tu, kita ambil TP lah kat sini. Kalau tidak, kita akan apalah, rugi. Randhill nampaknya re-entry, nampak dia uptrend. Kemungkinan sini re-entry. Nampak dia ada buat MHV, ni apa ni, extreme MHV, arah kukuh sini ya.